Okey, Assalamualaikum. Ini hari kita ada sebuah Proton Inspira. Dan ni dekat depan saya ni satu ada alternator dalam proses buka bearing alternator clutch pulley. Okey, untuk model Inspira ni dia ada untuk idle pulley dia ada 3. Dua besar, satu kecil. Dia datang satu set dengan dia punya housing. Dia tak ada datang bearing dengan bearing. Okey, untuk isu kereta Proton Inspira ni, dia bunyi daripada dia punya bearing clutch pulley. Dia tak 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 tak. Okey. Yang ni clutch pulley yang baru. Okey, untuk buka dia ni kita kena ada dia punya tool dia. Tool dia macam gini lah. Dia ada yang tool bunga banyak macam ni ataupun dia punya tool yang segi empat. Dia berbeza bergantung pada kereta. Okey, untuk pemasangan alternator clutch pulley ni, kita kena tengok yang asal dulu. Kalau yang macam yang asal ni dia ada washer. Jadi yang baru ni bila kita dia akan dapat washer, jadi kita pasang je. Cara pasang ni macam ni je. Awak pusing sampai dia ketat. Sampai dia ketat, awak ambil tool yang special tool tadi ni, awak ikat. Awak ikat dia. Awak ikat dia sampai dia ketat. Ikut jam. Cara dia kita dah ketatkan. Dah ketat sampai habis lah. Maksudnya dia punya trik tadi tu dah masuk ke dalam. Jadi kita cuba lagi masukkan. Dah masuk, baru kita pakai gun. Okey. Maksudnya untuk clutch pulley bearing ni memang dah ketat lah. Okey, untuk yang idle pulley ni saya akan tukar 3 lah. Sebab dia boleh dengar ni. Dia dah bergoncang. Jadi sebab kereta ni pun dah lebih 10 tahun tapi dia tak pernah tukar lagi untuk bahagian outside bell untuk idle pulley. Dengan tensioner punya pulley dia tak pernah tukar lagi. Alang-alang kita buat clutch pulley untuk alternator ni, kita check sekali ketiga-tiga idle pulley ni. Jadi benda tu sekali jalan. Okey, itu saja untuk perkongsian saya hari ni. Semoga ilmu ni bermanfaat. Assalamualaikum.